Assalamualaikum, Mak. Mak, nak nasi biryani satu. Ya. Ayam, kambing, daging. Ayam. Ayam. Ha. Ayam nak bagian apa? Perut, kepak, punggung, dada. Apa-apa boleh, Mak. Okey, nasi satu. Dia kalau biryani ayam berapa ringgit? RM8 je. RM8 je? Ya. Ni masak biryani ni. Ya. Semua masak biryani. Rasanya dah lain. Ni mak yang masak ke apa? Bukan. Bos lanang yang masak. Bos lanang masak. Dan tu ada kan? Ada acak ni. Pencuk dia. Ni pencuk. Acaknya kita letak RM1 Okey. Kalau nak tambah, boleh minta. Ni kita letak papadam sekeping. Macam ni. Papa dia bagi sikit boleh? Boleh. Kalau nak Tu, request sahaja. Boleh. Okey. Sorry dan kiri. Terima Boleh kasih. tak sama-sama. Di sini RM8 mak. Ya, betul. Wah. Sini lauk apa je ada mak? Kambing. Kalau kambing macam ni lah. Ni macam banyak tulang. Kita tampal dengan daging ni. Umpama kita jadikan dia seketul. Macam ni lah. Kalau set kambing berapa harga? 15. 15. Macam ni lah kambing. Ada tulang. Ada isi. Oh, okey. Kalau daging, kita bagi 2 ketul. Kalau kecil, kita bagi 3 lah. Lepas tu nanti kita letak tambah kuah dia sikit. Kalau Kuah nak pekat kuah dia. lebih, kalau nak kuah lebih, request sahaja. Nanti kita orang letak. Kalau daging berapa harga? Daging RM11 siap nasi. RM11 saya nasi. Ya, Okey. betul. Kat sini buka hari-hari ke mak? Cuti hari Selasa. Cuti Tapi Selasa. minggu ni cuti-cuti raya. Jadi kita buka. Ah, Esok buka. buka kuah apa tu? 10 sampai pukul 5. 10 sampai 5. Okey. Mak kalau lamb shank ada? Ada? Biryani lamb shank lah tu. Okey. Mak tanya sikit mak. Bocah lanang tu apa maksudnya? Budak lelaki. Budak lelaki. Bahasa apa tu? Jawa. Oh bahasa Jawa. Mak orang Jawa kan ni? Ni lencengnya. Macam ni. Tapi kuah belum taruh. Wah. Kat sini berapa mak? 45 dengan nasi. 45 Kalau dengan tak ada nasi, 42. Oh, okey. Oh lauk saja 42. Kadang orang suka tambah. Suka lagi suka. Okey. Nasinya macam tu. Anak-anak. Dengan ni lah nasi. Okey. Pencuk dengan tu. Lamb shank. Oh, okey.